Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Akif, wartawan cilik channel TV Stars, saluran informasi anda. Teruskan bersama saya dalam rancangan podcast Ramadan. Hari ini saya bersama dengan tetamu istimewa iaitu Tuan Guru Besar Encik Dawam bin Arsyad. Assalamualaikum Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Sama-sama, terima kasih juga kerana sudi menjemput saya. Cikgu, kan hari ini dah masuk 21 Ramadan. Jadi, boleh tak cikgu kongsikan kepada saya amalan yang boleh dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita pertama sekali bersyukur kepada Allah Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk beramal ibadah, khasnya di bulan Ramadan yang mulia ni. Sejak bulan Rajab lagi, Syaban kita berdoa supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan akhirnya kita bertemu dalam bulan Ramadan. Jadi dah tentulah di 10 terakhir ni, ini ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikan pun banyak sangat oleh Allah Taala. Dia rugilah kalau kita tidak mengambil kesempatan yang ada ni. Jadi antara amalan-amalan yang boleh saya kongsikan ya, untuk sama-sama kita amalkan. Yang pertama sekali dah tentulah bulan Ramadan ni dia berkaitan tentang turunnya Al-Quran ya. Nuzul Quran turun bulan Ramadan. Jadi dah tentulah kita sebagai orang Islam kenalah kita melaksanakan berbanyakkan baca Al-Quran ya. Kenapa? Kerana Al-Quran itu sendirilah kitab kita yang Allah telah turunkan. Jadi kalau kita tidak mengambil kesempatan yang mana membaca Al-Quran itu pun ganjaran pahalanya pun berganda-ganda. Ditambah pula dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah lah ya, kita memang perlu mengambil kesempatan yang ada ni. Satu lagi tu sebelum ni Ustazah dan juga saya sendiri sentiasa menegaskan, memberi penekanan supaya kita ni sekurang-kurangnya di sekolah rendah ni kita kena selesai boleh pandai membaca Al-Quran sebelum kita ke sekolah menengah ya. Dalam hadis keseharian kita ni, kita orang Islam dengan Al-Quran ni wajib ada. Kalau tak tahu, kena belajar. Jadi itu sebabnya bila kita dah ada ilmu, kita boleh gunakan dia dalam bulan-bulan yang tertentu. Khasnya yang ini bukan bulan tentu, Al-Quran ni dalam kehidupan seharian kena guna. Tapi yang baiknya pula tu kita akan mengambil kesempatan di malam 10 terakhir ni, bulan Ramadan. Jadi kita gunakanlah kesempatan yang ada ni untuk kita mengumpul sampai banyak pahala. Supaya nanti adalah manfaat untuk diri kita dan juga kepada khasnya ibu bapa kita lah ya. Sampai murid ni, anak-anak ni, kita kena melakukan amal ibadah ni tentulah untuk diri kita sendiri. Yang kedua ni kita ada mak ayah. Mudah-mudahan dengan amal ibadah kita tu juga boleh memberi pahala kepada mak ayah kita. Itu amalan yang pertama yang kita boleh buat. Jadi selain daripada membaca Al-Quran, kita juga boleh ini bulan Ramadan ni adalah bulan mohon keampunan. Jadi oleh kerana itu kita kena memperbanyakkan beristighfar, kita mohon keampunan kepada Allah SWT ya. Jadi kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kita tak pasti tahun depan ni kita ada ke tak ada lagi. Sebabnya kehidupan kita ni memang Allah dah tentukan. Macam saya dengan adik ni lah kan. Hari ni saya berjumpa, bersyukurlah. Tapi tahun depan kita tak pasti lagi. Tapi dengan harapan dah tentulah kita nak berjumpa lagi. Kita boleh berkongsi ilmu-ilmu macam ni ya. Jadi yang keduanya, kita banyakkan beristighfar. Yang simpelnya, kalau tak tahu yang panjang, yang pendek, Astaghfirullahalazim. Maksudnya apa? Aku mohon keampunan kepada Allah kan. Yang panjang pun ada lagi. Jadi yang itu sebabnya kita bila mana benda-benda ini kita kena ada, akhirnya kita nak beramal ibadah ni, kita dah tentulah kita kena adalah sedikit ilmu. Jadi oleh kerana itu, yang pertama sekali sebagai murid-murid ni kena hadir ke sekolah. Kan? Hadir ke sekolah kita dapat ilmu. Sama juga kalau katakan ada majlis-majlis pengajian di sekitar masjid dan sebagainya. Jadi kalau mak ayah pergi masjid tu kita ikutlah ya. Kurang-kurangnya kita dapat satu ilmu yang kita boleh guna, kita amalkan di dalam kita dalam menjalani ibadah puasa. Buat apa? Antara hadis Rasulullah ada sebut ya, celakalah orang-orang yang berpuasa tetapi
dia bila mana dia keluar daripada bulan Ramadan, dia tidak mendapat keampunan. Jadi itu kita sangat risaulah. Kita kena ada kerisauan itu. Kerisauan yang pertama tentang kita tidak diampunkan. Kerisauan kedua ialah tentang kita ni masih lagi maksudnya dalam golongan orang-orang yang masih tersenarai. Nama kita kalau kita minta kita disenaraikan, tak. Kita khawatir. Kita manusia, kita banyak buat salah silap. Sebab apa? Sebenarnya setiap manusia ni dah ada nama-nama Allah dah tentukan dah. Engkau ahli surga dan neraka. Jadi oleh kerana itu kita mohon, andai kata keluarga kita dan sebagainya dinamakan dalam kumpulan ahli neraka, kita mohon nama kita tu dipadam. Dia boleh iris. Itu yang bagus tu. Tapi kena ada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, rugi. Hidup tapi masih sama juga. Jadi dah tentu rugi. Jadi untuk anak-anak yang benda ni benda simple. Istighfar ni mohon keampunan untuk diri sendiri. Tu untuk anak-anak juga boleh juga mohon keampunan untuk ibu bapa, ya. Bukan hanya yang masih hidup, walaupun yang telah meninggal dunia. Itu sebab kita kenalah ada sedikit ilmu mana kurang-kurangnya kita ada manfaat pada diri kita dan juga pada mak ayah lah. Jadi untuk jadi anak-anak yang soleh-solehah ni, dia kena sentiasa mendoakan ibu bapa supaya maksudnya itu antara kriteria lah. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Cikgu sendirilah kadang-kadang sebab kita manusia. Dah tua-tua ni baru sedar. Tapi alhamdulillah lah, jangan sampai langsung tak sedar kan. Kita yang penting ending, pengakhiran kita lah kan. Jadi sekurang-kurangnya Allah dah bagi lorong ni, bersyukur. Kenapa satu lagi kita bersyukur? Bersyukur kerana kita dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Saya teringat kata-kata Imalan, pengetua saya lah masa di sekolah menengah. Pengetua saya kata, kita ni bersyukur kerana letak dalam kumpulan orang baik-baik. Tapi kalau kita ni letak dalam kumpulan orang yang teruk, mungkin kita lebih teruk daripada orang yang teruk. Itu yang kita tak nak tu. Jadi oleh kerana itu bersyukur. Syukur ni bukan hanya maksudnya dari segi rezeki yang Allah bagi, tapi juga dari segi kesempatan kita menjalinkan silaturahim, kan? Kesempatan kita bertemu dengan orang-orang yang baik-baik. Kesempatan kita hadir ke sekolah dengan berjumpa dengan guru yang baik-baik, ya, dengan kawan yang baik-baik. Jadi dah tentulah menentu Allah yang merezekikan. Jadi berbalik kepada amalan tadi, dah tentulah untuk seorang anak ni, kita mak ayah kalau ada kata mak ayah yang telah meninggal dunia, mereka tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa lagi dah. Hanya kita anak yang hidup inilah yang boleh memohon keampunan. Caranya bagaimana? Kita beristighfar lah, tapi dengan nawaitu. Mudah-mudahan ya Allah, aku istighfar ni untuk orang tua aku, benar-benar engkau ampunkanlah mereka di sana dan berikanlah mereka kerahmatan dan juga kebaikan ketika di alam barzah. Sebab apa? Orang di alam barzah ni, dia di sana dia dua lah. Sama ada di lubang neraka ataupun di lubang-lubang syurga. Jadi yang itu yang kita nak bantulah. Jadi kalau kita tak ada membantu mereka, sangat rugilah, ya. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ni, kita mohon untuk keampunan kita, keluarga kita, dah tentulah mak ayah kan, dah tu adik-adik kita dan juga guru-guru kita. Jangan lupa guru-guru kan. Sebab kita ni tak boleh jadi orang pandai, bijak pandai kalau tak ada ustazah, guru-guru kita. Jadi dah itulah kena mendoakan juga mereka supaya mereka punya kehidupan juga jadi berjalan baik, dikurniakan kesihatan yang baik jugalah, ya. Itu amalan yang kedua tentang istighfar. Tapi kalau boleh lagi satu antara amalan di bulan Ramadan 10 yang terakhir ni, kalau boleh berqiyamul lail. Qiyamul lail ni maksudnya kita solat dan sembahyang malam lah. Tapi untuk pelajar-pelajar ni dah tentulah agak sukar lah sebab kita bersekolah kan. Tapi tak ada masalah. Sebenarnya itulah kita ni kadang-kadang kita kena merancang kita punya waktu. Ikut sibuk, semua orang sibuk. Saya sendiri kata saya sibuk. Tapi sebenarnya kalau kita lihat balik, sebenarnya tak sibuk mana. Sebab kita tidak merancang waktu kita dengan betul. Jadi untuk anak-anak yang bersekolah, dah tentulah qiyamul lail ni kita boleh buat bila? Masa cuti sekolah lah. Hari Sabtu, Ahad ataupun hari Sabtu dan juga malam Sabtu juga malam Ahad. Tapi jangan malam Isnin. Malam Isnin nak sekolah. Esok nanti semua dah tidur di dalam kelas. Masalah pula kan. Jadi untuk itu kita boleh buat. Tapi dengan syarat kita merancang masa, kan? Jadi samalah juga dengan warga yang bekerja lah kan. Banyak hari bekerja tu sukar sikit lah. Tapi bila ada cuti tu kita merancang. Kurang-kurangnya kita kena cabar. Ibadah ni kadang-kadang kita kena cabar diri kita. Kita tak boleh rasa selesa. Udah cukuplah mana yang boleh buat ni. Tak boleh. Kita kena cabar diri kita. Ya. Kita kena cabar diri kita. Okay, hari ni kita boleh buat 2. Contoh kalau solat tarawih.
yang ke depan tambah lagi 2. Tambah sampai yang semaksimum mungkin, kan? Jadi sebenarnya dalam bulan Ramadan yang mulia ni, di samping ibadah sunat biasa tu, yang malam ni kita kena rebut. Kerana di situ ada malam yang dikenali dengan malam Lailatul Qadar. Faham kan? Jadi itu hari ni dah 21. Jadi masuk malam tadi tu, maksudnya kita berjaga dengan amal-amal yang sesuai lah. Seperti sembahyang tadi, sembahyang solat ni banyak kan. Dan mulai solat mulanya dengan taubatnya, ya. Solat sunat tasbihnya dan macam-macam lagi lah. Di samping itu juga kita nak buat kerja-kerja macam ni, dia kena ada nawaitu lah. Dia kena ada lah iltizam, kena ada niat kita untuk kita nak buat. Kita kenalah beritahu kepada diri kita, hai diri, kena beritahu dia. Cerita kat Allah, hai Allah, bangunkanlah aku pukul berapa supaya aku dapat menunaikan ibadah. Kalau kita kena ada macam tu. Kalau kita kata kita terus tidur je, memang kita tidur lah. Bunyi jam baru kita bangun, kan? Tapi kita kena beritahu diri kita, kita minta Allah bantu kita. Ibadah ni kadang-kadang Allah yang lorong pada kita, kan? Jadi bila mana Allah dah bagi lorong tu, yang baik tu terus kita ambil. Kita nampak yang dah dilorong pada kita tu, tapi kita tidak mengambil kesempatan. Itu sangat rugilah. Jadi kita ambil kesempatan yang baik, terus ambil. Jangan, maksudnya kadang-kadang peluang ni datang sekali, dia takkan berkali-kali. Itu sebab sebenarnya waimah, orang-orang yang penjahat-penjahat pun sebenarnya ada sekali datang. Allah datangkan kepada mereka untuk mereka bertaubat. Tapi rezekinya adalah adakah mereka mengambil kesempatan tersebut ataupun dia biarkan benda itu berlalu. Itu yang jadi rezeki masing-masing lah. Itu sebab kita jangan lupa dari berdoa. Umat Islam ni senjatanya adalah berdoa. Untuk anak-anak, lepas dah boleh sembahyang tu, alhamdulillah, bagus. Tetapi ingat, lepas solat jangan terus Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, puf, bangun daripada tempat duduk, kan? Istighfar sikit, kan? Tasbih sikit, berdoa, kan? Berdoa untuk diri sendiri, untuk mak ayah dan juga untuk guru-guru serta rakan-rakan lah. Kita tak nak kita sahaja berjaya, kita nak semua orang-orang yang kita sekeliling kita ni berjaya, kan? Barulah kita, itulah baru kejayaan yang sebenar. Tapi kalau kita sahaja berjaya dan disekolahkan, kita seorang pandai, rakan-rakan kita ada yang tak boleh baca dan sebagainya. Rasanya ini satu masalah yang berlaku kerana kita tidak ada sama-sama, sekurang-kurangnya kita mendoakan. Itulah peranan kita. Peranan kita kalau tak boleh nak bantu dia dari segi wang ringgit, jangan lupa kita mendoakan. Okay? Itu senjata yang ataupun usaha-usaha yang paling lekeh lah, kan. Tapi tak apa, yang penting ada usaha. Sama juga tentang perkara-perkara dalam ni, tentang yang doa ni, kan. Yang keluar sikit tapi tak apa, ya. Tentang kita tentang orang bukan Islam lah. Kadang-kadang ada tak kita mendoakan mereka tu sekurang-kurangnya dia faham tentang Islam. Supaya dia faham tentang, maksudnya terbuka pintu hati dia untuk bersama-sama dengan kita. Kita kena ada macam tu. Kalau tidak, kita rugi, kan. Sebab apa? Hidayah tu milik Allah. Kalau Allah nak bagi, dia akan campak, kan. Tapi kalau katakan kita ada rakan kita yang bukan Islam, tapi kita tak menggunakan kesempatan untuk menerangkan benda-benda tentang Islam, sangat rugilah. Daripada yang takut sekali lah, kita akan ditanya esok. Kita ni sebagai manusia, kerja buat kita semua akan ada audit. Khasnya saya lah, sebagai ketua, pemimpin, hari banyak kena tanya. Dia akan tanya tentang diri saya, tanya tentang saya jaga tak keluarga saya jaga tak orang-orang bawahan saya, tentang murid-murid saya. Jadi akhirnya, itu yang kadang-kadang tu kita kata nak terus 60 tahun ke ataupun berapa tahun. Itu jadi question marknya. Kenapa? Cikgu fikir tentang diri kita lah, dah bersedia ke tidak, kan. Tapi walaupun pun insyaAllah dalam kita bekerja ni, kita bekerja lah bersungguh, kan. Tapi bukanlah kerana itu. Dan balik kepada soalan adik tadi, kita juga boleh, kalau ada kemampuan lah, tapi ini kalau cuti sekolah lah, kan, kita boleh beriktikaf di masjid. Biasanya kebanyakan masjid-masjid ni di malam-malam 10 terakhir ni dah buka dah. Contohnya macam tempat saya lah, masjid memang dah buka, jadi kita ambil kesempatan lah. Tapi jangan pula pergi tak boleh tahu, nanti mak ayah risau pula. Kalau boleh cantiknya ajak malam mak ayah, kan. Dah satu lagi, dah tentulah masa tu pilih masa bercuti sekolah, ajak iktikaf di masjid, kerana ini adalah amalan yang Rasulullah buat. Semua yang saya sebut tadi itu semua ialah amalan yang Rasulullah buat. Jadi bila mana kita buat benda-benda itu, dah sangat sunnah, itu sebab insyaAllah dapatlah pahala.
buat ibadah dapat pahala, niat sunat pun dapat pahala. Dah dua. Very simple. Orang Islam ni untung. Itu sebab umat Nabi lain rugi. Tetapi kita untung. Pak Imam sehingga Nabi Musa pun nak jadi umat Nabi Muhammad, kan? Jadi oleh kerana itu kita ambillah kesempatan yang Allah janjikan kita sebagai umat Nabi Muhammad ni membanyakkan ibadah kita, juga mempertingkatkan kita punya perkara yang baik lah. Dan satu lagi dalam 10 terakhir ni, kalau ada modal sikit, kan, InsyaAllah kadang-kadang adik-adik ni pun banyak saja duit nak beli makanan buka puasa dan sebagainya. Tapi tadi yang cikgu sebut awal tadi kan, kita kena merancang. Katakan ada duit, mak ayah bagi duit RM10 untuk berbuka kan, tapi takkanlah kita nak habiskan RM10 tu untuk kita beli makanan. Itu kita kena well plan lah. Maksudnya sebab kita kena ada ilmu. Jadi kita ambil sikit RM1 untuk kita niatkan untuk letak dalam tabung, kan, letak dalam tabung. Dan letak dalam tabung untuk amalan bagi 10 yang terakhir Ramadan. Kerana apa? Kalau kita dengarlah ceramah-ceramah ustaz-ustaz, orang yang meninggal tu sebenarnya dalam kubur tu, yang pertama sekali dia minta Allah keluarkan dia nak bersedekah. Itu sebabnya kita kadang-kadang kita ada harta, tapi kalau kita tak ada ilmu, rugi. Jadi bersedekahlah ya, khasnya di bulan Ramadan yang mulia ni. Kerana amalan tu diganda-ganda kan. Dia gandaan ni sebenarnya berdasarkan keikhlasan lah. Tapi kalau kata kita infak banyak, bagi sumbangan banyak, tapi kerana manusia, rugilah kan. Tapi anda kata walaupun kita masuk RM1, RM2, tapi itulah seikhlas yang kita ada. Dan insyaAllah Allah akan bagi ganjaran. Sehingga 700 kali ganda pun Allah boleh bagi. Itu dia punya kuasa lah ya. Jadi kita yang ada kesempatan ni, kita buatlah ya. Jadi saya panjang lebar dan juga cikgu menghuraikan ya. Tapi bukanlah maksudnya seolah-olah cikgu ni hebat. Tak. Sebab apa? Kita sebagai manusia, kita kena berkongsi. Itu yang penting. Sharing is caring, kan? Sama juga dengan kita punya slogan, just be the best, moving forward, insyaAllah. Jadi kita nak be the best. Bukan be the best itu maksudnya hanya dari bidang akademik, dari segi pencapaian luaran kita hebat, tapi kita juga nak berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat ya. Jadi harapan saya lah, mudah-mudahan apa yang cikgu kongsikan sikit ini ada manfaatnya, dan juga bolehlah kita buat amal ibadat ni seikhlas yang mungkin lah ya. Jadi rasa saya itulah sebuah ringkas. Saya sambung lagi nanti jadi panjang sangat, nak dicari susah juga kan. Ya. Okay. Oh, rupanya banyak amalan yang boleh kita lakukan pada 10 malam terakhir. Ya cikgu? Ya, banyak. Sebenarnya banyak lagi, tapi cikgu tak ada nak share semua di sini ya. InsyaAllah kita boleh tanya lah mak ayah, mana nak top up lagi kan. Boleh insyaAllah. Okay. Baiklah cikgu, kita sampai ke penghujung bulan Ramadan. Berbagai program yang telah dijalankan sepanjang bulan Ramadan di sekolah kita. Jadi, boleh tak cikgu kongsikan pandangan cikgu terhadap program sepanjang bulan Ramadan ini? Okay, baik, insyaAllah. Jadi, sebelum tu kita nak sebut sikit lah tentang program-program yang telah dilaksanakan dalam sekolah. Dan tentulah saya nak mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada panitia-panitia Islam yang telah merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan di dekat sekolah. Antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan adalah yang pertamanya adalah tadarus Al-Quran. Ini kita sudah buat daripada awal Ramadan itu ya. Sehinggalah ini bukan hanya melibatkan murid-murid, tapi juga melibatkan guru-guru. Jadi alhamdulillah kita buat sedikit kelainan kali ini, yang mana guru-guru dan ini bertadarus. Di samping itu kita fokus juga pada tentang bacaan Al-Fatihah ya. Jadi benda-benda yang baik lah sebenarnya. Itu program yang pertama. Program yang kedua ialah berkaitan tentang berkat nilam. Ini untuk murid-murid. Untuk murid-murid dekat sekolah, bulan Ramadan ni tak boleh makan, tapi kita tak boleh, tapi jiwa kita tak makan. Itu kena cari ilmu kan. Jadi kita buat program berkat nilam yang kita buat di Dewan Bestari ya, SAS ya. Seterusnya kita juga ada program tentang 1 hari 1 doa, yang mana kita buat semasa sinar pagi. Jadi itu sebab yang benda-benda ni benda-benda yang baik lah. Itu yang baru dah ketiga. Yang keempatnya, kita juga ada program tentang bubuh lambuk. InsyaAllah kita akan laksanakan esok. Serta juga penyampaian sumbangan. Ini pada hari, dua-dua ni bukan esok, pada hari Jumaat nanti.
ya, penyampaian semangat kepada golongan anak yatim dan asnaf, ya. Jadi alhamdulillah lah, kerana kita mendapat sokongan, dorongan, bantuan daripada orang perseorangan, NGO dan macam-macam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sangatlah, ya. Seterusnya juga nanti kita ada majlis khatam Al-Quran akan kita laksanakan bersama dari sekolah penutupan akhir Ramadan, ya. Itu untuk anak-anak murid juga ada juga pertandingan, iaitu pertandingan mewarna, pertandingan kuis dan juga pertandingan apa satu lagi tadi? Kuis, ya, okey. Kuis dan juga mewarna. Okey, jadi yang ini untuk anak-anak yang kita sudah sediakan. Satu lagi kita juga dalam bulan Ramadan ni kita tentang khot tadi lupa saja. Terima kasih. Okey, satu lagi tentang ni. Dalam bulan Ramadan ni kita ada satu channel yang mana kita share, kita kongsikan juga perkara-perkara yang baiklah. Bulan ni Ustaz pun dah cakap dalam podcast Ramadan, ya. Jadi bolehlah dilihat channel ini. Anda insya-Allah banyaklah manfaat, banyaklah impaknya lah. Harapan saya lah, okey. Harapan saya daripada semua program yang kita telah laksana ni, yang pertama sekali saya nak ucapkan tahniah pada khasnya guru-guru pendidikan Islam, panitia pendidikan Islam, ya. Dan juga semua guru-guru kita lah bagi Islam telah sama-sama menyumbangkan idea dan juga waris. Sama juga dengan murid-murid SAS, ya. Telah bersama-sama melaksanakan program-program ini supaya benda ini jadi satu. Kita rasa bulan Ramadan ini bukan bulan yang betul kita rasa gitu susah. Kita rasa gembira dengan keadaan Ramadan. Itu yang kena ada tu. Kita kena rasa gembira bila hari Ramadan datang. Jangan kita rasa Ramadan datang, sudah kita susah hati. Itu susah. Salah, ya. Okey. Jadi harapan cikgu tentang semua program ni, yang pertama sekali dah tentulah kita ingin anak-anak hassas ini, khasnya untuk saya, istiqamahkanlah amalan-amalan baik yang kita harus buat. Yang pertama sekali dah tentulah mengaji ni. Sebab akhirnya mahu tak mahu mak ayah ni, ini saya kena sebutlah supaya kita gerak bersama. Sebenarnya anak-anak di tahun 1 ni, mereka sepatutnya dah selesai dari segi membaca Al-Quran tu. Sebab apa di tahun 1 ni sepatutnya mereka bila akhir tahun 1 dah selesai sampai tahun 4. Tapi kan sayang sedihnya ada anak-anak kita yang masih lagi bila kita buat survey masih lagi belum mengikuti kelas pengajian dan sebagainya. Jadi mungkin itu kelemahan ataupun kesilapan kita, jadi kita perbaiki. Yang pertama. Yang keduanya, yang boleh mengaji Al-Quran ni, mengajilah Al-Quran setiap hari. Kalau tak sempat, mana sibuk sangat, sebab tadi macam sebut awal-awal tadi, kita kena rancang dan kita kena tentukan jadual kita. Dia kalau katakan nak baca dia tak boleh. Nak saya baca bila? Kan? Lepas solat maghrib, atur buat. Lepas makan tengah hari, atur buat. Contoh macam tu. Dia kena macam tu. Itu berkaitan tentang baca Al-Quran. Sebab apa? Kenapa kita kena baca Al-Quran? Kerana inilah panduan kita, ya. Satu lagi, kalau kita di alam barzakh nanti, Al-Quran inilah nanti akan membantu kita, menolong kita. Khasnya kalau kita mengamalkan surah Al-Mulk, kita baca setiap malam. Jadi dah tentulah kita kena boleh mengaji, baca Al-Quran dengan baik, ya. Itu harapan saya yang pertama. Dan keduanya ialah tentang solat lah, ya. Saya berharap sangatlah supaya anak-anak SAS ini khasnya boleh melaksanakan amalan solat fardu 5 kali sehari itu jangan tinggal. Kalau katakan ada yang tertinggal, kita kena lawan, bertingkatkan. Minggu ni mungkin katakan tak boleh lengkap 5-5. Jadi minggu depan kita kena nak beritahu diri kita, nak tingkatkan. Sebab apa? Sebenarnya benda-benda ni benda yang biasa lah. Dulu macam masa kanak-kanak tu, cikgu pun macam tu juga, ya. Cikgu pun macam tu juga. Jadi oleh kerana itu kita ambillah kesempatan kita kita masih di ruang ni untuk kita beramal ibadah. Dan yang terakhir sekali dah tentu dari segi kesan daripada program ini, harapan saya ialah kita nak sasih anak-anak kita di SAS ini bertambah baik adabnya, ya, pekertinya baik, dan juga menjadi anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mendengar kata, yang saya sebut lah. Menjadilah anak yang mendengar kata bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah, kan. Kita bantulah mak ayah kita apa yang kita mampu, ya, seperti banyak yang cikgu yang saya sebut. Kalau kita tak boleh nak bekerja yang berat, ambil kerja ringan, menyapu sampah, masuk pinggan dan sebagainya, ya.
Jadi harapan saya dan tentulah sangat tinggi lah untuk kita ni, SAS ini berjaya bukan hanya maksudnya di bidang akademik, di bidang pencapaian kurikulumnya, tapi juga di bidang sosial kita dan juga hubungan kita dengan Allah. Kita kena jaga. Dua hubungan yang pertama ialah hubungan dengan manusia. Abdul min Allah, Abdul min nas, ya. Manusia dengan Allah kena jaga. Jadi dengan manusia ni kena ada akhlak yang baik, kena ada peribadi yang mulia. Dengan Allah ni kena jaga hak dia. Jadi kena jaga solat, ya. Tunaikan apa yang Allah suruh buat, kita kena buat. Jadi harapan saya lah, mudah-mudahan anak-anak SAS ini dan juga warga sekolah SK Sultan Abdul Aziz ini akan terus maju jaya dalam rahmat Allah lah. Itu yang paling penting, ya. Jadi walaupun kerjaan ni kita mungkin akan capai, andai kata kita tidak ada kerjasama. Dan satu lagi, berkat bulan Ramadan yang mulia ni, saya memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala supaya kita ini khususnya murid SK Sultan Abdul Aziz, ya, murid-murid dan juga warga sekolah SK Sultan Abdul Aziz dikurniakan taufik dan hidayah, dan akhirnya kita boleh bersama-sama melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin untuk mencemerlangkan diri kita dan juga anak bangsa kita, wa imma negara kita lah, ya. Itu harapan saya lah untuk program yang telah dilaksanakan untuk itu semua, ya. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama-sama, mudah-mudahan ada manfaat lah untuk podcast yang kita laksanakan. Semoga perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat kepada pendengar. لا تنقضي أنت للروح دواء. Sekian sahaja podcast kita pada minggu